Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma. Sahibul fadilah Tuan Imam yang dihormati, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Barisan Anjutan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan, kelapangan, kekuatan, sehingga dapat sama-sama kita pada pagi ini hadir ke surau dan dapat kita mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Kemudiannya dapat pula berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amal saleh, amal kebaikan, amal ketaatan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa bertemu Allah, dapat memberatkan timbangan mizan, dan yang paling utama dapat menjadi sebab untuk kita memperolehi keampunan dan rahmat Allah yang akhirnya nanti menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kuliah kita berkaitan dengan huraian Al-Asmaul Husna yang terhenti 3 bulan, lebih kurang selang 3 bulan daripada bulan April itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat, pengetahuan, kefahaman daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan yang baik ini. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung nama yang ke-48 dan seterusnya, iaitu nama yang ke-48 Al-Wadud. Al-Wadud, alif lam waw dal waw dal, Al-Wadud. Uniknya bahasa Arab ini, susunan huruf dan bunyinya itu sikit sebanyak dapat menggambarkan maknanya. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran itu sendiri, bila jumpa perkataan yang sebutannya nampak keras, nampak sukar, cuba rujuk terjemahan. Maknanya itu juga sikit sebanyak sebutan itu menggambarkan makna yang dahsyat. Makna cerita tentang neraka, Allah gunakan perkataan-perkataan yang huruf-huruf, jalinan huruf-huruf yang memang berat, ada unsur kuwah, kekuatan di situ. Bila kita sebut sesuatu yang mudah di mulut, lembut begitu, ia menggambarkan juga makna yang sedemikian. Samalah juga salah satu daripada Al-Asmaul Husna, iaitu Al-Wadud. Bila sebut nama Al-Wadud, tak sama dengan Al-Qahhar, kan? Al-Jabbar, Al-Muntaqim, sesuai dengan kelembutan dan kehalusan makna itu. Al-Wadud. Baik, apakah makna Al-Wadud? Tuan-tuan, Al-Wadud ini boleh dihuraikan daripada 2 aspek, 2 sudut.
Pertama, Al-Wadud memberi makna Al-Wad bahasa Arab. Yang kedua, Al-Wadud memberi makna Al-Maudud. Baik. Kedua-duanya makna tersebut merujuk kepada makna yang teramat pengasih, yang amat mengasihi. Baik, kita tengok perkataan Al-Wadud dalam bahasa Arab. Al-Wud kita terjemahkan kasih lah. Dari sudut ranking, para ulama meletakkan yang kasih yang tinggi itu adalah Al-Wud ataupun Mawaddah, ya, kasih yang tinggi itu, level yang tinggi. Kalau level manusia dengan Allah Ta'ala, kasih yang paling tinggi kita sebut Khalil, Khullah. Tapi Allah dengan kita itu digunakan Al-Wud ataupun Mawaddah, kasih sayang yang lebih tinggi, teramat tinggi, teramat pengasih. Datanglah perkataan Mawaddah. Sebab tu dalam perkahwinan, orang yang kahwin itu Allah sebut dikurniakan Sakinah dan Mawaddah. Sakinah dan Mawaddah. Sebab kasih sayang dalam keluarga dia tak sama dengan kasih sayang dengan kawan-kawan. Tak sama. Kasih sayang dengan keluarga ini dia lebih halus, lebih mendalam dan lebih luas, mencakupi segala aspek. Kasih sayang dengan kawan-kawan kita dia ada had dan batasan, keterbatasan. Sebab tu Allah guna wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bila dah ada pasangan berkahwin, Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Perkataan Hud tadi ni. Jadi jangan samakan setengah pada kita bab menyayangi kasih sahabat ni lebih daripada kasih kepada keluarga dia, isteri dan anak-anak. Kasih pada sahabat-sahabat dia boleh berkorban, boleh belanja satu meja panjang. Kasih pada isteri dan anak-anak ni nak suruh beli durian 3-4 biji pun tak boleh beli. Sebagai contohlah kan, berkira nak bagi nafkah pun berkira. Tidak begitu. Tidak begitu. Sebab mawaddah ni level kasih sayang yang lebih daripada biasa, ya. Maka datanglah nama Allah Al-Wadud, yang teramat pengasih, kasih sayang yang lebih. Bila kita sebut begitu, maka kita tahulah Allah Ta'ala bila menyayangi, mengasihi, teramat mengasihi ini, dia yang terpilih kepada hamba yang terpilih. Baik, kita rujuk kepada dua makna yang disebut oleh para ulama. Al-Wadud dengan makna Al-Wad, iaitu Allah yang teramat pengasih. Allah memberi kasihnya, memberi kasihnya kepada kita. Pengasihlah, iaitu kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Bagaimana terzahir kasih sayang Allah Ta'ala itu? Banyak bentuknya. Antaranya adalah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang yang kembali kepada dia, walaupun sebesar mana kesalahan itu. Bila dia dengan sepenuh hati, seikhlas hatinya mengisytiharkan penyesalan dan kembalinya kepada Allah, jalan yang Allah tetapkan, maka Allah terima. Menunjukkan orang yang nak jadi baik, Allah Ta'ala amat mengasihi. Nakkan orang begitu-begitu, Allah Ta'ala berikan keampunan. Begitu juga orang yang buat kebaikan, pahala Allah berikan lebih daripada amalan yang dibuat. Dalam bab baik, kita buat satu kebaikan 10, malah hingga 700, malah tiada had gandaan pahala itu. Tapi untuk satu-satu kejahatan, buat satu kejahatan, Allah bagi satu dosa. Itu menggambarkan betapa Allah itu amat penyayang, pengasih, Al-Wad. Dan dalam hadis pun Nabi sebut, Allah bila kasih kepada seseorang hambanya, Allah akan beritahu Jibril. Allah akan beritahu Jibril, inni uhibbuh, aku kasih kepada hamba ini. Maka Jibril pula bila diberitahu oleh Allah Ta'ala, Jibril akan beritahu kepada malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah kasih kepada fulan, fa'ahibbuh,
kamu semua pun kena kasih dia. Kemudian malaikat pula meratakan kasih sayang itu kepada diri-diri manusia. Maka orang yang Allah kasih, manusia akan kasih pada. Kecualilah musuh-musuh dia, kecualilah orang-orang yang jahat, ya, jadi Allah akan kasih. Jadi tanda kasih sayang Allah pada seorang itu, orang sayang pada hamba tersebut. Yang menyayangi itu orang baik lah. Kalau sesama orang jahat ni, dia saling sayang menyayang antara dia juga. Tapi yang tu kita tak gunalah dalam konteks Allah Ta'ala menyayangi dia. Tapi kalau kita tengok orang baik-baik ni, orang soleh, para alim ulama, kita lihatlah bila meninggal dunia sahaja, mati sahaja, kita tengok muka-muka yang sedih di kalangan orang yang datang menziarahi, kata-kata yang menunjukkan terasa perpisahan itu. Walaupun tak hadir, kita boleh baca dalam WhatsApp dan sebagainya, menunjukkan Allah Ta'ala bila sayang pada seseorang, perkara tersebut akan disebarkan dalam diri-diri manusia. Itu dalam arti kata Allah Ta'ala Al-Wad. Allah Ta'ala Tuhan yang amat pengasih. Terpilihlah nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala ni bukan mudah. Siapa yang dapat kasih sayang Allah, dia selamat daripada neraka. Wallahi la yulqi habibahu finnar. Innallaha la yulqi habibahu finnar. Lah hadis sebut Allah tidak akan melemparkan seseorang yang Allah kasih itu dalam neraka. Cuma nak dapat kasih sayang Allah ni susah. Para ulama meletakkan beberapa syarat nak dapat kasih sayang Allah. Yang pertama, mujahadah. Mesti ada mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan kita melawan hawa nafsu untuk mentaati Allah. Itu mujahadah. Kesungguhan lawan hawa nafsu, sebab tuntutan hawa nafsu ini sering bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hawa nafsu ni suka apa? Berehatkan, bersenang-senang, berseronok-seronok, tak payah itu, tak payah ini. Ada duit tak payah infak, tak payah zakat, tak payah derma. Itu hawa nafsu, nak jadi kaya. Tapi bila datang syariat, perintah Allah, ada hak pada harta, kena bangun awal pagi, kena itu, kena ini, berlawanan. Orang yang nakkan kasih sayang Allah, yang pertama sekali kena ada mujahadah. Kesungguhan dia lawan kehendak diri dia untuk taat pada Allah. Kalau hidup kita ni turut je, rasa malas pergi surau, tak pergi. Kalau rasa malas, rasa kedekut nak infak, kita tak infak. Kalau rasa malas sikit buat kebaikan, kita tak buat. Dalam bab kebaikan, kita dahulukan orang lain buat dulu. Dalam bab apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu, kita dulu. Dalam bab makan, kita beratur di depan. Dalam bab kebaikan, kita dahulu soft, kita dahulukan orang lain ke depan. Jadi begitu, kita ikut kehendak. Selamanya tidak ada satu aspek yang penting, mujahadah, lawan. Memang kalau ikut kehendak kita nak macam tu, kan? Kalau bab kebaikan ni bagi orang dulu, kan? Soft, kita akan pandang orang tepi kita, padahal depan kita. Begitu. Orang tepi tu dibuat tak nampak pula. Semalam saya semayang di sebuah surau, di sekolah ulangan. Begitulah kan. Bukan depan saya, tapi sebelah depan sikit belah kanan. Soft terbuka punya luar. Semua pakai tunduk ke bawah yang belakang. Tunduk buat tak nampak, orang ni pandang isyarat. Adalah lah kali seorang hamba Allah masuk. Punyalah susah. Depan satu soft tu macam 1 kilometer. Punya jarak dia. Nak pergi depan tu, bukan sebab keluar lewat lepas tu. Boleh keluar awal juga. Tapi begitulah hakikat kebaikan. Dia berat. Sebab itulah benda yang baik berpahala ni, semakin tinggi pahala itu, semakin berat rasa dia. Semakin berat. Tak mudah-mudah syaitan ini akan lepaskan. Makin tinggi banyak pahala, makin berat kita nak buat. Yang berat itulah istimewa di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, nak dapatkan kasih Allah Ta'ala ni, dia kena ada tadhiyah. Tadhiyah maksudnya pengorbanan. Bukti cinta kasih ni apa tuan? Sanggup berkorban. Bila kita nakkan kasih sayang Allah, di mana tadhiyah itu? Di mana pengorbanan? Pengorbanan maknanya kita pulangkan balik apa yang Allah Ta'ala beri, harta dan masa ini untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah, ya. Kalau buat harta, kita gunakan
harta tersebut untuk perkara kebaikan, ketaatan. Dalam bab-bab yang tidak wajib. Wajib itu mesti tak. Dalam bab-bab kita diberi pilihan buat ataupun tidak. Tapi kita boleh kembalikan apa yang Allah pinjamkan itu daripada Allah dan untuk Allah. Masa kita berikan sedikit masa kita untuk agama, untuk Islam, untuk ilmu, untuk dakwah. Jadi semua itu adalah maksud tadhiyah, pengorbanan. Kena ada pengorbanan. Baik. Kemudian tuan-tuan, al-wadud juga bermaksud al-maudud. Tadi al-wadud dengan maksud al-wad, yang teramat pengasih. Yang kedua al-wadud dengan makna al-maudud, iaitu yang selayaknya dikasihi. Yang selayaknya dikasihi. Selayaknya kita meletakkan cinta teragung kita itu adalah kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu maksud perkataan ilah. Kalau kita tengok lafaz syahadah, la ilaha illallah, kita terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau terjemahan yang lebih bagus sikit, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu terjemahan yang lebih lengkap daripada tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau terjemah perkataan Tuhan itu sendiri, Tuhan tu yang berhak disembah. Ilah ni membawa 3 makna. La ilaha illallah. Ilah tu ada 3 makna kan? Pertama yang kita terjemah tadi, yang disembah, selayaknya disembah. Yang kedua, ilah membawa makna tempat tuju, tempat harap, tempat bergantung. Bila kita meletakkan kebergantungan kita kepada sesuatu itu teramat, itu ilah. Sebab manusia dia tidak gelar sesuatu itu Tuhan, melainkan dia akan bergantung dengan dia. Dah. Kalau dia letak ni Tuhan tapi dia duk pergi minta orang lain, itu bukan Tuhan. Sebab itu kita tengok yang bukan Islam, bila dia ijtihad satu-satu itu sebagai Tuhan, patung ke apa sekalipun, kita tengok kesungguhan dia memohon dan meminta, memuja, memuji Tuhan tersebut. Ilah dengan makna tempat tuju, tempat bergantung. Yang ketiga, ilah dengan makna mahbub, tempat ataupun yang selayaknya dikasihi. Tidak ada yang selayaknya kita kasih yang paling tinggi melainkan Allah. Jadi makna ilah yang ketiga itu sama dengan apa yang dimaksudkan dengan al-wadud dalam arti kata al-maudud, yang dikasihi, yang dicintai. Jadi bila kita nak letakkan kecintaan itu, maka yang pertamanya kepada Allah Ta'ala. Bila kita meletakkan kecintaan yang pertama kepada Allah, maka redha Allah Ta'ala itu mengatasi redha makhluk. Apa yang kita buat itu seperti yang Allah nak, bukan seperti yang makhluk nak. Mungkin akan bercanggah dua perkara tersebut. Sesuatu yang Allah tetapkan, sesuatu yang manusia kehendaki daripada kita. Maka ketika itu mana satu yang kita nak. Ada satu kisah yang saya baca dalam kitab, dalam satu buku, Al-Qasas Zatu Ibar, kisah-kisah benar yang berlaku di tanah Arab, yang punya ibrah, punya pengajaran, yang dikarang oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, hafizahullah, rahimahullah. Baik. Kisah bagaimana seorang budak, anak yang ditarbiah oleh keluarga yang beriman, ditarbiah untuk meletakkan ketaatan pada Allah yang pertama, redha Allah yang pertama, redha makhluk yang kemudian. Kisahnya bila dia pakai pergi sekolah di tanah Arab ni, pakaian dia tak macam kita lah, ada uniform khusus ya. Di sana ada sekolah-sekolah yang diberi kelonggaran. Kalau uniform pun tidak full, hanya baju saja, seluar boleh pakai lain, kasut boleh pakai lain. Walaupun saya tidak mahu pertikai soal dasar pendidikan Malaysia, cuma kadang-kadang terfikir, kenapalah budak sekolah perlu pakai kasut warna putih ya?
di dalam iklim khatulistiwa ini, hujan dan basah serta berlumpur. Memang kita nak ajar dia erti kebersihan, tapi yang berlaku tuan-tuan, cuba tuan-tuan pergi sekolah. Hak yang putih tu sikit je, hak selebihnya tu dah jadi kuning, warna-warni kan? Dia jadi macam tak berapa sesuai dengan, walaupun kita ambil daripada asalnya daripada luar juga kan? Tapi bila tengok kan macam perlu ada sesuatu lah perubahan pakaian itu kan. Sebab tak sesuai dengan keadaan kita di Malaysia. Dengan jenuh, mak ayah basuh, anak tak basuh. Dia tinggal mak ayah lah ada tanya kasut sekolah kan? Tapi anak-anak saya semua pakai kasut wanita, mana tidak masuk. Yalah. Cuma itu keadaannya. Kita pakaian di Malaysia, dia sudah ada uniform khusus dan mesti ikut dengan tali pinggang, dengan apa, ketat lah, daripada atas rambut sampai ujung kaki. Di negara Arab ni dia ada kelonggaran. Dia kadang-kadang dia pakai vest saja, atau dia pakai baju saja yang mesti sama. Selebihnya nak tutup aurat, tak tutup aurat, itu macam biasa. Dan ada sekolah yang dia bagi kelonggaran pakaian. Yang penting sopan. Jadi kisah ni berlaku di Arab Saudi, minta maaf, di Jordan atau Arab Saudi, begitulah Anak ni dia pergi sekolah, dia pakai pakaian yang labu. Anak perempuan pakaian yang labu, yang sekira-kira seperti orang dewasa pakai, padahal dia baru sekolah rendah kan, sekolah asas dia panggil sana, sekolah keras. Bila dia pergi ke sekolah, guru disiplin dipanggil. Dia kata, kamu tak boleh pakai pakaian macam ni, kena pakai seperti budak-budak sekolah yang lain. Kena pakai seluar, kena pakai apa kan. Dia pun menangislah, nangis balik rumah. Cerita ni berlaku, ditegur dan ditegur. Last kali dia sembang, dia bagi tahu mak dia tengok dia menangis. Mak dia tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, guru disiplin, guru tegur, pakaian aku. Dia, aku pun dah sekarang dah tak tahu macam mana nak ikut siapa. Mak dia pun bagi satu nasihat, yang nasihat ni sebenarnya merubah guru tersebut. Bila dia pergi sekolah kemudian harinya pakai baju yang sama, guru ni panggil dia kan, cabar lah kan, apa ni semalam dah bagi tahu, hari ni tak berubah juga. Marah, lagi dia budak ibu menangis. Budak ni kata, demi Allah, aku tak tahu siapa yang perlu aku ikut, kamu atau dia. Demi Allah, aku tak tahu siapa yang perlu aku ikut, kamu atau dia. Lalu guru disiplin tanya, dia tu siapa? Budak ni katalah, Allah yang memerintahkan untuk pakai sebeginilah, pakai untuk aurat dengan baik. Kemudian budak ni kata, demi Allah, kalau cikgu nak jatuhkan hukuman, jatuhlah apa saja sekalipun, aku tidak akan tukar pakaian semua. Lepas habis begitu kan? Tak lama selepas itu, kata-kata budak ini mungkin barangkali meresap kepada cikgu ni, balik duk fikir. Akhirnya cikgu perempuan ni berubah, berpakaian yang sepatutnya lah, menutup aurat. Cerita tu panjang, tapi saya ringkaskan. Nak cerita bagaimana kita mendidik anak itu untuk takut pada Allah melebihi daripada makhluk. Redha Allah itu mengatasi redha manusia. Yang tu yang sukar. Baik. Jadi bila kita sebut al-maudud, Allah Ta'ala yang selayaknya dikasihi, maka kita akan meletakkan redha Allah itu yang paling atas. Baik. Dan kita bertuan-tuan boleh beramal dengan nama Allah Al-Wadud ini. Antara bentuk amalan kita banyak menyebut nama Allah Ya Wadud, dan sambil kita berdoa untuk kita mendapat kasih sayang seseorang yang syar'i lah, yang dibenarkan oleh syarak. Mungkin ataupun kita nak sebagai tuan-tuan anak kita yang nampak tak rapat dengan kita kan? Sebutlah nama Allah Ya Wadud sambil kita berdoa agar Allah mencampakkan kasih sayang anak tu kepada diri kita. Sebagai contoh. Habis nama yang ke-48.
Seterusnya nama yang ke-49 adalah Al-Majid. Al-Majid. Apa makna Al-Majid? Al-Majid kita terjemahkan yang maha mulia lah, mulia. Kemuliaan yang terhasil daripada kesempurnaan. Kemuliaan yang terhasil daripada kesempurnaan. Para ulama menyebut Allah Ta'ala Al-Majid. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala itu sempurna pada zatnya, sempurna pada sifatnya, sempurna pada perbuatannya. Kesempurnaan ini menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Manusia, makhluk ini, walaupun kita sebut mulia, tapi hanya pada pangkatnya sahaja, kan? Tubuh badan dia nanti bila dah mati ke dalam tanah juga, kan? Mulianya seseorang itu di dunia selagi ada kuasanya. Habis kuasa itu, habislah kemuliaannya. Jadi dia terhad. Mulianya orang alim itu pada ilmunya. Selebih itu tak ada, dia orang yang biasa macam orang lain. Cuma mulianya Allah, kemuliaan yang mutlak, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala itu dalam semua perkara. Baik. Oleh kerana itu Allah juga menggelarkan Al-Quran itu sebagai Majid. Kenapa? Kerana Al-Quran itu datang daripada Al-Majid. Sebagai contoh, Allah sebut surah Al-Buruj ayat 21, bal huwa Quran Majid. Bahkan dia, yakni Al-Quran itu adalah Al-Quran yang tinggi kemuliaannya, Majid. Kenapa? Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Allah itu Al-Majid. So Al-Quran ini sesuatu yang tak terpisah daripada Allah. Golongan Mu'tazilah dia pisahkan antara Al-Quran dan Allah. Maka jadilah Al-Quran itu kalam Allah yang makhluk menurut golongan Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah itu sesuatu yang tidak terpisah daripada Allah, tak terpisah daripada Allah. Berarti bila Allah Ta'ala itu Al-Majid, maka kalam Allah Quran itu juga adalah Al-Majid. Ini Al-Majid ni tak banyaklah huraian, kita pun mudah faham. Kemudian kita tengok nama Allah yang ke-50, iaitu Al-Ba'ith. Al-Ba'ith, alif lam ba alif ain ta. Al-Ba'ith. Apa makna Al-Ba'ith? Ada dua makna. Satu makna tapi dua huraian. Makna dia apa? Yang maha membangkitkan. Membangkitkan. Apa makna membangkitkan? Yang pertama, membangkitkan di sini dengan makna mengutuskan, iaitu membangkitkan rasul-rasul di kalangan manusia, memimpin manusia itu sendiri. Itu makna membangkitkan, ataupun kita terjemah mengutuskan. Seperti yang Allah guna dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah firman, maksudnya, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutuskan dari kalangan umat manusia itu seorang rasul untuk membimbing mereka. Maka hendaklah setiap rasul itu akan apa seruannya, apa suruhannya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauh daripada golongan yang melampau. Melampau maknanya golongan yang ingkar dan derhaka kepada Allah. Ini dua seruan ni standard, semua rasul sama. Ini panggil akidah. Manakala syariat itu berbeza-beza. Syariat Nabi SAW inilah yang paling sederhana sifatnya, yang paling mudah. Yang paling mudah itu pun ramai yang tak ikut. Sedangkan syariat umat-umat terdahulu lagi dahsyat, ya? Syariat zaman Nabi Musa alaihissalam, seperti yang disebut dalam Quran, sebaik-baik orang yang bertaubat itu dia kena bunuh diri dia. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum
bunuhlah diri kamu, itu yang terbaik untuk kamu. Bagi orang yang taubat, ke tahap begitu sekali. Tapi bukan makna bunuh tu wajib, tidak. Itulah terbaik, menunjukkan taubatnya itu. Itu kata sebahagian mufassirin. Tapi syariat Nabi SAW sifatnya mudah. Wasatiyah di situ bukan makna kita melonggarkan yang wajib, tidak. Tapi sifatnya itu sederhana kalau nak dibandingkan dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Sifatnya tidak membebankan. Sifatnya adalah rahmat, datang membawa kebaikan. Itu sifat syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang kepada kita ni, diberi seseorang untuk membimbing. Kalau masing-masing lah hurai ikut otak sendiri saja, tuan. Habis banyak pandangan, banyak jalan, banyak cara, kemungkinan hak betul tu sikit, selebihnya tak betul. Tapi Allah utuskan Rasul sebagai pemutus dalam satu-satu perkara. Dan ada ruang-ruang yang dibuka dalam kehidupan kita ni, kita boleh berijtihad. Selebihnya bila dah ada sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, maka kita ikutlah yang itu. Ikut yang itu. Yang kedua, maksud al-ba'ith adalah membangkitkan. Itu maksudnya membangkitkan orang yang telah mati, seawal di alam barzakh dan juga pada hari akhirat. Membangkitkan maknanya menghidupkan semula. Menghidupkan semula. Kenapa kita sebut membangkitkan? Kita tak sebut menghidupkan. Menghidupkan kita sebut, ialah istilah bahasanya, mula-mula tu menghidupkan, kan? Tapi kebanyakan Quran bila pada hari akhirat ni, yaumul ba'thi wan nusyur, hari dibangkitkan dan dikumpulkan manusia. Kenapa sebut dibangkitkan? Istilahnya disebut bahasa, mati itu roh terpisah daripada jasad. Tapi hakikatnya roh tidak mati. Roh itu tidak mati. Allah ciptakan roh itu untuk roh itu kekal. Beza makhluk dengan Allah Ta'ala ini dua. Satu, ada yang ada permulaan dan ada pengakhiran. Yang kedua, ada permulaan, tiada pengakhiran. Allah Ta'ala tiada permulaan, tiada pengakhiran. Ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan, saya tak ingat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah 10 ke apa, yang Allah ciptakan untuk kekal seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Termasuklah roh. Roh kita ni Allah dah cipta awal-awal lagi, kita pun tak sedar. Dan roh ini telah pun bersaksi Allah sebagai Tuhan kepada roh-roh ini. Kemudian roh ini dimasuk ke dalam tubuh, maka hiduplah tubuh itu. Hidup kata gitu, hidupnya tubuh itu. Tubuh yang kasar. Hakikat roh je sama. Ya? Bila mati tu masuk mati adalah bila roh tu dipisahkan daripada jasad, maka jasad tu mati. Jadi istilah hidup dan mati itu pada jasad. Pada jasad, bukan pada roh. Sebab itu digunakan membangkitkan semula. Maknanya tidak mati pun roh tu ada, cuma dibangkitkan semula pada hari akhirat. Tapi bila dirujuk menghidupkan semula, merujuk kepada jasad tadi yang telah lebur, hancur, akhirnya Allah jadikan dia elok balik dan berfungsi, hidup. Jadi bila Allah suruh kena hidup dan mati, merujuk kepada jasad. Jasad semua. Tapi Allah tidak guna hidup mati, Allah guna membangkitkan saja. Itu umum, masuk roh. Roh tadi Allah bangkitkan semula, dia tidak pun mati. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 36, wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Dan orang yang mati itu Allah Ta'ala akan bangkitkan semula dan mereka dikembalikan pada Allah. Ini kata Quran ni, kalau kita boleh renung, kenapa sebut dikembalikan pada Allah? Sebab kita datang daripada Allah dan kita kembali pada Allah. Kita datang dari syurga, sebab tu syurga ni tempat kembali.
Kita sekarang dalam perjalanan kembali ke syurga. Dalam perjalanan itu ada yang tersalah jalannya, tak sampai, ada yang lambat sampai, ada yang transit tempat lain dulu, tempat kembali ke sana, ada yang langsung tak sampai. Jadi syurga tempat kembali, akhirat tu tempat kembali. Allah sebab tu disebut sini, dan Allah Ta'ala akan bangkitkan yang orang yang mati itu dan dikembalikan kepada Allah. Apa tujuan dibangkitkan semula makhluk ini pada hari akhirat? Untuk dibicarakan. Yang ini disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah kata ketika mana Allah Ta'ala membangkitkan manusia pada hari akhirat kelak, lalu diterangkan, diceritakan semula kepada mereka apa yang telah mereka buat di dunia. Kita dibangkitkan di akhirat nanti untuk bicara, untuk nanti kita akan dikhabarkan semula apa yang kita buat di dunia. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Ta'ala ingat, menghitung satu persatu amalan itu dalam keadaan manusia lupa. Kan, kita ingat tak dosa-dosa yang kita buat 5 tahun lepas? Tak ingat kan? Kita pun tak tahu Allah ampunkan ke tidak. Kalau begitu keadaannya, kena minta ampun lah. Allah ahsahu, satu persatu Allah tulis. Wa nasuh, dalam keadaan manusia sendiri tak ingat apa yang dibuat. Kita tak ingat kebaikan, bagus tak ingat kebaikan, sebab kita tak mungkin terpelihara. Allah bila sayang seseorang itu, dia buat satu-satu kebaikan, benda tu tak bermain di fikiran. Dia terlupa. Bila terlupa, terpelihara. Bila teringat, duk teringat ni, kita tak cerita sekarang, kita cerita 5 tahun. 5 tahun nanti kita cerita kat orang, dia main pula satu perasaan. Perasaan, ialah rasa diri yang ujub, dirinya baik, ataupun nak tunjuk kat orang sebagainya, maka rosak. Yang tu kita tak risau. Sebab itulah kita selalu sebut, ada 2 benda yang kita kena ingat, ada 2 benda yang kita kena lupa. Kan? Tuan-tuan masih ingat? Saya sebut tu dalam beberapa tahun yang lepas. 2 benda yang kita kena lupa, 2 benda yang kita kena ingat. Pertama, benda yang kita kena lupa ini, satu, kebaikan kita pada orang lain. Tak usah tulis dalam diary, tak usah rekod apa-apa, kita biar dia berlalu. Sebab kita nakkan keikhlasan kerana Allah. Kebaikan kita pada orang lupa. Jangan duk cita-cita. Kecuali lah ada tempat-tempat yang mungkin kita sebut ada pengajaran untuk orang lain ikut. Yang kedua, kejahatan orang pada kita. Kita tak usah main dalam fikiran. Sebab kalau kita tu saja begitu, syaitan dia main ungkit balik 3 tahun lepas punya cerita. Kita dah reda lah, jadi marah balik. Dendam ni hasil daripada kita mengenang-kenang kejahatan orang pada kita. Cuba lupakan, teringat istighfar. Bayangkan orang ni barangkali dah bertaubat, barangkali dia jauh lebih baik daripada kita. Yang kedua yang kita kena ingat, tadi kena lupa. Yang kena ingat pertama, kebaikan orang pada kita. Biarpun benda tu 10 tahun yang lepas, kena ingat, doakan untuk orang tersebut. Doakan, ya Allah, orang ni pernah satu ketika tolong aku tak kenal siapa dia. Kereta rosak tepi jalan, dia dengan kita tak kenal, dia pun tidak memperkenalkan diri dia, kesungguhan dia menolong tanpa apa-apa charge pula. Teringat lagi benda tu, ya Allah, bantulah kehidupan dia. Kadang-kadang kita ni, kita buat tu kebaikan yang kita lupakan. Kita tak tahu mudahnya hidup kita itu kerana ada orang mendoakan kita. Ada orang mendoakan kita tanpa kita sedar. Kita doa, ya Allah, semua yang telah berbuat kebaikan kepada aku, sama ada yang aku ingat, aku lupa, ya Allah, bantulah mereka. Berilah hidayah petunjuk pada mereka, ampunkanlah dosa mereka. Jadi kebaikan orang pada kita ni kita ingat, supaya kita dapat doakan kebaikan. Yang kedua yang kita kena ingat ni, kejahatan kita pada orang, kesilapan kita pada orang.
Kenapa? Kita ingat tu bukan nak terus kita keluh kesah, supaya kita tidak mengulangi benda yang sama. Kita pernah sebut satu perkara, kawan kita ni kecil hati dengan sebab kita sebut. Tak. Kita tak niat apa pun, bergurau. Kita tahu macam mana dia terasa betul. Kita ingat sungguh-sungguh supaya kita tak buat benda yang sama. Kemudiannya, seorang Muslim mukmin itu dia tidak masuk lubang biawak tu 2 kali. Kalau kena patut sekali, dia kenal dah, dia akan berhati-hati. Istilahnya begitu. Bila kita buat salah kepada seseorang, kita ingat agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi saya nak cerita dalam bab amalan kita lah, kan. Kebaikan-kebaikan kita lupa, alhamdulillah. Kalau boleh kita lupakan, tak payah kita duk ungkit-ungkit, kita ingat. Tapi dalam bab dosa, teringat itu ada kebaikan, supaya kita terus minta ampun. Mungkin dosa kita 5 tahun lepas, kita bila duduk saja kadang-kadang dia main kesalahan. Ya Allah, aku menyesal, aku rasa bersalah, ampunkanlah dosa aku. Duduk lagi 4 tahun, 10 tahun, main lagi lintasan, minta ampun. Sebab kita, kenapa kita perlu banyak minta ampun pada Allah? Kenapa tuan-tuan? Kalau Nabi SAW sehari tak kurang 70 hingga 100 kali minta ampun pada Allah. Kenapa perlu banyak? Para Nabi ni, mereka minta ampun pada Allah bukan atas dosa mereka. Sebab para Nabi ni maksum sifatnya, ya? Terpelihara. Mereka, para Nabi Rasul ni, bila tersalah tindakan pun Allah akan segera tegur, dan dia menjadi pengajaran kepada umat dia, dan tidak dianggap satu dosa. Tapi kita buat salah, kita ada dosa. Jadi kenapa Nabi ni minta ampun pada Allah? Kerana dia tak dosa. Betul, para ulama menyatakan para anbiya, para nabi dan rasul ini, mereka minta ampun pada Allah banyak itu untuk menzahirkan kesyukuran mereka pada Allah, menzahirkan kesyukuran. Terima kasih atas banyak nikmat Allah yang Allah beri kepada mereka. Tuan-tuan, ibu bapa kita lah, kan? Kita kadang-kadang kita pergi nak balik ke sini ke apakah, kita peluk dia, mak, terima kasih atas segala-galanya, kan? Padahal kita dah sebut dah sebelum ni, sebut dah halalkan makan minum, susu dan sebagainya. Kita sebut dah, tapi kita sebut lagi. Kenapa? Lepas tu nanti balik sekali lagi, sebut lagi, mak, minta maaf tersalah dan silap, halalkan makan minum. Kenapa diulang-ulang sebut? Nak tunjukkan betapa kita ni anak, dan mak itu adalah mak, ayah. Rendahnya diri kita dan mulianya mereka, untuk menzahirkan betapa kita bersyukurnya memiliki mak dan ayah, menghargai mereka. Para Nabi, mereka minta ampun pada Allah untuk menzahirkan kesyukuran. Para awliya ni orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, bukan di sudut tempat, tapi maqam ketaatan mereka. Mereka kerap minta ampun. Tapi mereka minta ampun tu kenapa? Kerana membersihkan hati mereka. Hati, ya. Bab jawarih, anggota luar ni mereka boleh jaga, tapi hati ni itu gangguan syaitan, ya. Nak sampai membersihkan tulusnya hati itu untuk Allah bukan senang. Di para awliya ni istighfar nak membersihkan hati ni. Tapi orang awam macam kita ni istighfar atas dosa zahir dan batin yang kita buat, ya. Dosa zahir dan batin, dosa-dosa yang kita buat secara jelas, secara nyata, sama ada kita buat seorang-seorang, kita buat dalam keadaan ramai orang. Cuma peliknya, golongan ketiga ni paling kurang bertaubat, minta ampun. Tapi orang awliya banyak minta ampun, para rasul minta ampun. Di sudut keutamaannya, kitalah yang lebih banyak, sebab kita ni banyak melakukan dosa, ya. Jadi tuan-tuan, balik kepada cerita kita ni, jadi dosa-dosa yang kita buat itu, kita ingat tak apa, sebab kita nak minta ampun. Ingat minta ampun, ingat. Sama juga bila kita teringat kebaikan pada orang, dia benda tu bukan ingat sentiasa, tuan-tuan, bukan ingat sentiasa. Kadang-kadang duduk sembang dia main, kan. Masa tu terus kita doakan dia, ya, teringat dia.
Orang sebut akan kenal tak haji sekian-sekian. Aku teringat dia pernah tolong aku. Masa tu ya Allah, ampunkan dosa dia, kan? Ya Allah, bantulah kehidupannya kalau dia masih hidup, dan tidak mempermudahkan urusannya di alam kubur, alam barzah tu. Kita teringat. Sama juga mak ayah kita. Kita bukan ingat sentiasa. Ada orang ingat 24 jam mak ayah dia? Tak ada. Waktu dia tak tidur pun tak semua dia ingat. Tapi bila teringat, waktu tu dia tak apa. Jangan tunggu lepas solat je. Lepas solat tu dia protokol solat tu, kita pun kadang-kadang tak ada kesungguhan ke hati kita nak minta ampun mak ayah. Kita pun tak tahu imam tu baca doa apa, tak tengok dia dah habis dah. Ingat-ingat dia sallallahu alaihi wasallam. Tak mula-mula tu angkat tangan je, angkat tangan, kosong hati kita. Tapi di mana kesungguhan doa tu? Bila teringat je muka mak ayah ni, terus minta ampun. Kita duduk ajak anak kita satu, teringat ayah kita ajak muda ni, terus waktu tu juga ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, kasihi dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi aku, sebagai contoh. Waktu teringat waktu tu, jangan tunggu solat, jangan tunggu lain sampai kita lupa pula. Dia bukan teringat panjangan, kan? Allah jadikan rahmat, kita tak ingat satu benda tu, dia ada terlupa. Tapi Allah Ta'ala kena ingat sentiasa. Jadi Allah bangkitkan untuk dibicarakan amalan kita. Ada yang kita dah lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Ta'ala itu maha menyaksikan atas setiap sesuatu yang kita lakukan. Walaupun kita lupa, Allah ingat. Semua tu direkodkan dalam buku catatan. Jadi tuan-tuan, untuk pagi ni kita berhenti sekadar itu. Nama Allah Al-Ba'ith, kita dapat bincangkan 3 di kalangan nama-nama Allah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita masuk nama yang ke-51, insyaAllah. Saya buka lah kalau ada sebarang soalan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini ada manfaatnya untuk diri saya yang pertamanya dan diri tuan-tuan semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan itu daripada diri saya yang banyak dosa dan kelemahan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala